Apa kata anda buat 3 benda ni, minggu ni juga anda akan turn menjadi seorang founder top 1% yang lebih strategik hanya jika anda betul-betul konsisten buat benda ini setiap masa. Apakah 3 benda tersebut? Tak dengan satu langkah simple, iaitu merakam kerja yang anda buat sambil explain step by step. Contohnya anda ada buat satu kerja dekat dalam laptop, and then kemudian anda screen record sambil anda pasang mic and then explain, okay, kita buat ni, and then kita buat tu, and then kita buat tersebut, and then kita buat step seterusnya. And then untuk kerja-kerja yang tidak melibatkan komputer, waktu anda sedang buat tu dan ada juga tim anda yang sedang buat kerja tersebut, anda atau tim anda tolong rekodkan, tolong rakamkan video cara nak buat kerja tersebut sambil explain step by step, dan pastikan semua aktiviti-aktiviti dalam company yang dah proven, bukan dalam fasa figure out, maksudnya benda tu memang kita dah buat setiap hari, memang menjadi, dan itulah caranya, rakamkan, rekodkan dan jadikan itu adalah bahan training. Boleh je nak convert benda tu jadi teks ke, jadi audio ke, tetapi pastikan bila orang baru masuk, lepas awal dia untuk dalam fasa training, orientation ke apa, untuk tonton video tersebut dan suruh dia buat checklist apa yang dia kena buat. So bila dia sendiri yang kena buat, baru dia akan tahu apakah step by step kena buat. Dan then of course lah kita bagi the real checklist. Cuma anda akan perasan setiap minggu anda buat benda ni, makin lama bisnes anda akan ada mula berstruktur, mula bersistem, dan anda tak perlu risau lagi apabila orang keluar masuk and then bawa cara dia untuk nak buat ke, dah berterabur. Dan itu adalah salah satu antara 3 kerja utama seorang founder bisnes, iaitu memikirkan strategi, membina sistem, and then terlibat dalam konten. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda pergi kat profil saya, tekan butang itu dan juga cari gambar ini, dan jangan lupa follow.